Hmm. Yana, kenapa tidur kat sini ni? Jom, naik atas. Tak nak tidur kat sini. Jom, kita nak tidur kat atas Ni pergi mana ni? Yana buat apa sampai jadi macam ni sekali? Saya tak faham lah. Dia cakap nanti kalau saya masak, anak-anak dia boleh sakit perut. Itulah, anak-anak Cik Aidil ni dia pelik sikit. Dia tak makan pedas, masakan kampung pun dia orang tak makan. Mengadalah dia orang tu. Saya ni umur 5 tahun dah makan cili padi tau. Cik Ana. Zaman kita dulu tak sama macam diorang, Cik Ana. Kita kalau makan pedas ni jadi satu keutamaan. Lagi satu diorang pun tak makan makan makanan pedas, apatah lagi makanan-makanan kampung. Tak apa. Hari ni Kak Laili boleh balik sekarang, boleh rehat, boleh tidur. Biar saya je yang masak, okey? Tak apa, saya akan tunggu sampai petang. Kak Laili, saya bakal jadi mem dekat rumah besar ni tau. Tengok pun dah tahu dah tak sedap. Aunty Ana ni bukannya pandai masak pun. Makanlah dulu. Nah, mari sini. Nanti Ana suapkan Nah, cepat. Tak nak. Aku tak nak lah. Tak payahlah paksa. Cubalah, sikit je. Sikit je, Aunty Ana ni memang tak boleh jadi macam Mama Siapa nak jadi macam Mama? Kalau Mama tu bagus sangat, takkanlah Papa kurang cari Aunty Ana. Dia gege dekat Aunty Ana. Makanlah, Aunty Ana dah masak. Tak nak. Aunty Ana, budak jangan paksa. Apa yang degil sangat ni, Apa masalah korang berdua ni? Kalau bukan Aunty Ana yang masak, korang dah berlapar tau. Dah kebuluh. Mama korang bagus sangat ni. Suruh Mama masak. Pergilah panggil Mama. Sayang. Oh, Akbar. Awak buat apa kat sini? Kan saya tengah sibuk kerja. Saya tahu. Tapi bagilah saya spend time sikit masa dengan awak, okey? Tak payah. Awak punya kerja jaga anak-anak saya. Bab makan saya tahulah nak makan macam mana. Janganlah marah-marah. Orang tengoklah. Okey, saya teman awak makan, okey? Astaghfirullahalazim. Rena, tolonglah Rena. Tolonglah. Saya tengah sibuk kerja ni. Jangan ganggu saya boleh? Alamak. Habislah saya. Awak rasa dia nak... Nanti bila aku kahwin dengan bapa engkau, aku akan pastikan korang tak jejak pun kaki korang kat rumah ni,